Okay guys, kita meneruskan lagi perjalanan kita ke kebun sawit Daddy. So di kebun sawit ni nanti kita akan teruskan untuk mencari sayur-sayuran seperti pakis merah dengan pakis miding lah sebenarnya, pakis miding dengan terung asam dayak. So stay tune guys. So, ini adalah jalan turun ke bawah tu adalah kebun yang pertama, kebun Daddy yang pertama. So petang ni kita tak singgah di sini dululah sebab hari dah lambat, jam dah menunjukkan pukul 4 lebih. So kita terus ke kebun baru Daddy yang terletak di hujung kebun lama ni. So kita teruskan perjalanan ke kebun baru Daddy. Okey, ini adalah perantaraan sempadan di antara tanah kebun kita ya. Ada buah pulasan, ada rambutan, ada macam-macam lah buah-buahan dekat sini. Kalau ke dalam sikit kita ada buah cempedak, durian. So ini adalah persimpangan ke simpang kebun baru Daddy. So sebelah kanan kita ni okay, yang sebelah sini semua sawit Daddy lah. Jadi sekarang dah lama betul kita tak lepak dekat sana. Kalau sebelum ni memang selalunya weekend kita memang melepak dekat kebun sebab kita suka suasana natural semula jadi tu dengan keadaan yang tenang. So memang sukalah suasana kebun. Cuma lately ni kita tak ada masa nak pergi. So hari ni kita decide kita pergi ke kebun. Tapi ingat mula-mula tadi nak pergi ke kebun satu, lepas tu baru pergi ke kebun baru ni. Tapi hari ni tak sempat sebab kita dah singgah tadi cari keladi, kita cari kangkung, kita ambil paku pakis. So banyak membazir masa dekat sana. So kita pergi ke kebun baru sajalah. So guys, ini adalah tempat yang paling mencabar di kawasan kebun baru Daddy. You can see kawasan curam, tanahnya licin. Okay, di atasnya adalah pokok-pokok rendang. So jalan tanah ni sukar untuk kering sebab cahaya matahari tak sampai ke bahagian jalan tu. So kawasan ni memang selalu berkeadaan lembap dan becak lah tanahnya dengan keadaan curamnya. So memang agak mencabar lah. Siapa-siapa yang suka aktiviti off-road, 4-wheel, so dekat sini boleh lah sedikit sebanyak merasakan pengalaman itu. Bagi Daddy, ini adalah sesuatu kepuasan juga bagi dia sebab dia memang suka adventurous activity. Lepas tu kalau that's why lah dia memang paling tak pernah membantah kalau saya bawa dia pergi hiking sebab dia memang suka nature. Dia suka nature, dia suka alam yang masih semula jadi, belum ada pembangunan. Memang dia tak berapa minat lah kalau mall-mall. Okay guys, ini adalah merupakan juga tempat di mana tempat lama ibu bapa saya dengan nenek moyang saya menanam padi dulu sebenarnya tanah ni. So dekat sini kami dah potong-potong kayu hari tu untuk tambah-tambah buat rumah sedikit. So Daddy tinggalkan sebatang dua pokok yang lurus yang masih boleh digunakan kalau kita nak pakai. So dia tinggalkan, dia tak potong habis. Jadi ini adalah tapak kebun kedua Daddy. Okay, sawit dia masih belum tinggi lagi tapi dah boleh nampak juga. Cuma masih dikerumuni oleh semak-semak samun tu. Kawasan ni memang susah nak cakap. Sekejap spray racun, lepas tu dia akan subur balik. Kat sini juga Daddy ada tanam durian. Yang ni durian duri hitam guys. Okay, kita cuba tanam, kita tengok adakah ia akan berhasil.
kita turun ke bawah dulu guys. Mula-mula dia diminta saya dan girl cari sendiri paku miding tu, tapi bila dia tengok nampak kawasan jalan tu bersemak samun, jadi Daddy decide untuk hantar kami berdua menggunakan Hilux turun ke bawah bersama-sama. Jadi untuk melalui kawasan jalan yang telah bersemak samun ni, Daddy kena tanggalkan dulu tali yang digunakan untuk membuat barisan pokok-pokok sawit yang dia dah tanam. Jadi decide untuk redah kawasan semak ni. Ini sebenarnya jalan guys. Jalan. Jadi kami redah kawasan semak ni untuk sampai ke tempat paku miding yang banyak. Di tengah-tengah jalan ni pula kami nampak ada pokok yang tumbang ataupun dahan yang besar tumbang menghadang jalan. Jadi Daddy decide untuk tengok nak alihkan ke tepi sebab kereta kami tak dapat melalui kawasan tu. Nampak tak 3 pokok yang Daddy tinggalkan ni memang lurus, betul-betul lurus. Yang ni kalau kita nak buat kayu untuk buat rumah memang sesuai lah guys, sebab batang dia lurus, so senang nak potong-potong. Lepas tu kita bagi-bagikan kepada saiz papan yang kita nak buat. So kawasan ni sebenarnya memang banyak paku pakis guys, paku miding. Tapi sayangnya kawasan dia dah bersemak sangat dan saya tak pakai kasut getah tinggi, so tak berani nak jalan macam tu je. Sementara kita tunggu Daddy buang batang kayu yang dahan kayu yang melintang di tengah jalan tu. So saya dan girl duduk di dalam kereta, tapi nampaknya dahan kayu yang besar tu tak berjaya diangkat macam tu je. So Daddy decide untuk ambil chainsaw. Chainsaw ni Daddy nak pakai untuk potong kayu tu kepada bahagian yang kecil-kecil supaya nanti dia senang nak alih-alihkan kayu tu ke tepi. Okay guys, at last tak tahan lama duduk di dalam kereta. Jadi paku pakis tu pun dah melambai-lambai, suruh saya memetik dia. Jadi saya pun turun daripada kereta nak petik paku pakis sementara menunggu Daddy memotong kayu yang masih menghalang jalan tu.
Jadi Daddy pun dah selesai memotong kayu tu kepada bahagian-bahagian yang pendek-pendek. So senang untuk dia alihkan batang kayu tu ke tepi jalan. Jadi saya tetap teruskan dengan memetik paku pakis yang ada di sekitar kawasan itu tadi. So banyak guys, memang banyak. Sebab kawasan ni dah lama kami tak pergi. Kalau Daddy pergi ke kebun ni pun dia cuma pergi buat kerja-kerja sawit dia saja. Dia tak sempat nak cari. Jadi kawasan ni memang dah terbiar. Sementara tunggu Daddy settle, saya terdengar bunyi macam si Nicole ni menangis ke dia bermain. Terdengar bunyi macam dalam sayup-sayup tu dia berteriak. Tapi saya tak hiraukan, saya terus ambil paku pakis tu juga. Saya kutip yang dekat-dekat tu, yang berdekatan dengan kereta. Sebab si Nicole ni biasanya dia bermain pun dia berteriak juga. Kadang-kadang dia bermain, dia tengok telefon pun dia kadang-kadang menyanyi ke, dia bermain pun dia berteriak juga. So saya tak perasan. Sebab tingkap kereta pun tertutup, dia tak buka tingkap. Jadi saya terus ambil paku pakis ni. Tiba-tiba saya dengar bunyi dia betul-betul. Oh ni memang bunyi Nicole ni. Saya panggil. Last bapak dia pun tengking saya pula. Pergilah tengok, dia cakap. Kenapa? Bapak dia cakap. Saya tinggalkanlah paku pakis itu. Saya pergi ke, saya tengok. Dia main-main ke? Dia berteriak, menangis betul-betul. Betul-betul menangis guys. Betul-betul menangis. Tapi dia tak berani nak keluar daripada kereta tu. Entah kenapa lah si Nicole ni. Kalau kita takut, kita lari je lah kan. Tapi dia duduk diam je. Tapi saya dah tahulah, dah boleh agak dia nangis sebab apa. Sebab ni dia ni paling takut dengan binatang. Segala jenis binatang yang bergerak. Serangga-serangga yang bergerak. Apa yang dia takutkan? Bukannya serangga besar, sebesar lalat. Kampung kami sebut benda ni sebagai pitak. Pitak dia sejenis penyengat. Penyengat yang kalau terkena bontot dia tu sakit juga, dia sengat. Benda tu yang berlega-lega di dalam kereta tu. Tapi kenapalah dia tak buka pintu lagi? Sebab saya dan bapak dia duduk di luar. Dan dia menangis dekat situ je. Tapi tak heranlah. Bukan pitak yang sakit ni je, yang menyakitkan, menyengat ni je yang dia takut. Dia takut butterflies, ramai-ramai yang kecil tu pun dia takut. Apa-apa je binatang yang bergerak, yang kecil-kecil serangga tu pun dia takut. Dia memang akan menjerit. Nangis betul-betul dia guys. Tapi bapak dia dah settlekan dekat sana. So saya terus dengan misi saya mengambil paku pakis yang ada di kawasan tu sebelum kita gerak ke kawasan yang lain. Daun ni macam daun yang pernah selalu saya tengok dia orang ulam-ulam. Tapi saya tak pernah ulam daun ni. Tapi dia nampak macam cantik je, muda. Tak tahulah apa nama dia. Saya cuba ambil, saya petik. Saya cakap nanti, dalam hati saya cakap, nanti saya tanya mak yang ni boleh makan ke tak. Tapi kalau boleh makan pun saya tak nak ulam mentah. Sebab saya jenis yang kalau makan ulam saya akan rebus dulu. Tapi saya bawa balik juga sebab dia menarik perhatian. Daun dia macam muda-muda. So
So saya bawa balik je lah. Bapak dia tengah struggle membuang pitak tu keluar. Pitak tu dia lari ke sebelah. Dia tak nak keluar sebab dia tahu dia suka. Sebab dia tahu si gegel ni takut. Dia main-main dekat dalam tu. Okay guys, kita settle mengalihkan batang pokok yang menghadang jalan. Kita dah ambil sedikit paku pakis dekat kawasan ni. So kita gerak ke depan untuk mencari lebih banyak lagi paku pakis. Jalannya yang kita lalui ni memang semak yang betul-betul. Memang kita mengharap dengan kereta usang inilah menjadi penebas dia. Sebenarnya kawasan ni di hujung sekali nanti akan ada jalan mati. Dekat sana dah dibuat clearing oleh Kobe sebenarnya, sebab bapak dia fikir niat dia nak buat pondok dekat sana, dekat hujung kawasan jalan ni, tapi masih belum kesampaian sebab belum ada bajet. So jalan ni sebenarnya besar sebab dia dibuat dengan menggunakan Kobe yang clearing tanah dia untuk jalan ni sebenarnya, tapi disebabkan semak yang sangat subur merimbun, memang dia jadi macam tempat terbiar yang memang tak pernah di-clear, tak pernah macam mana nak cakap, tak pernah clear lah. Walhal tempat ni sebenarnya dah dibakar dan hangus. So kita meneruskan perjalanan. Okay, ini tempat yang saya bagi tahu tu. Dia adalah satu kawasan yang dah diratakan oleh Kobe. Dengan niatnya Didi cakap dia nak buat pondok dekat bahagian sini lah sebab dekat dengan air. Okay, at last Didi pun nak cepat-cepatkan, dia tolong saya ambil paku pakis ni untuk mempercepatkan dan membanyakkan lagi pendapatan tu. So dia tolong saya. Lagipun saya tak nak redah kawasan ni sebab terlampau betul-betul semak, sebab saya tak pakai kasut. Tapi saya ambil juga, saya turun daripada kereta, saya ambil yang dekat tepi-tepi yang tak berapa semak tu sebab saya teringin sangat. Memang menggoda, paku pakis dekat sini memang menggoda. Saya memang jenis yang suka dengan suasana kampung macam ni, suasana hutan macam ni. Kalau dibawa saya bermalam ataupun berkemah, tidur di hutan macam ni, memang saya suka. Walaupun orang cakap banyak nyamuk ke apakah, memang saya suka. Panas ke, tak ada kipas ke, memang saya suka. Tapi satu saja kelemahan yang saya susah nak elak sampai sekarang adalah masalah tandas. Sebab saya jenis yang susah nak berkomunikasi, berbincang, susah nak dibawa berbincang di luar macam ni. Baik dia hajat yang besar ke hajat yang kecil, memang susah sangat. Jadi kebun kami ni agak jauh sebenarnya daripada kawasan kampung. Tapi kalau terpaksa keadaan terdesak, saya nak pergi tandas, terpaksa juga husband saya akan hantar saya balik rumah. That's why lah dia cakap kalau dia nak buat kerja cepat, dia memang kesentuhan masa, dia takkan bawa kami ikut lah. Okay guys, itu sahaja buat kali ini. To be continue guys. See you.